Assalamualaikum sahabat-sahabat, saya Ashraf daripada Pro Steering. Okey, hari ni kita nak cabut satu steering kereta Pro 2 Myvi. Okey, untuk Pro 2 Myvi ni sahabat-sahabat tengok steering dia dah pecah teruk dah. Bahagian ni pun dah rosak. Jadi owner suruh kita balut balik steering ni dan juga suruh kita cat balik bahagian kiri kanan ni. Okey, jadi sekarang kita proses untuk cabut steering ni. First, kita start engine, kita tengok dulu ada tak sebarang lampu-lampu airbag yang menyala. Okey, bila dah tak ada menyala apa, kita test horn. Okey, horn pun function. Okey, seterusnya kita gunakan soket ni saiz T30. Ada dua skru sebelah kiri dan kanan. Okey, sekarang kita buka. Okey, sebelah kanan dah boleh buka, sebelah kiri pula. Okey, settle. Bila kita dah settle, buka dua-dua skru tu, kita betulkan steering. Betulkan steering dan pertama kita matikan enjin dulu. Okey, matikan enjin, cabut kunci. Okey. Lepas tu kita angkat slow-slow bahagian airbag ni dan angkat ke atas, pusingkan. Okey, pusingkan belakang ni. Ni nak buka soket belakang. Okey, nampak? Jadi dekat bawah tu dia ada satu soket warna kuning, yang tu soket bahagian airbag dan juga satu soket tu bahagian horn. Jadi kita gunakan screwdriver flat kecil macam ni untuk kita umpil bahagian kuning tu. Okey, kita cabut dua-dua, satu soket horn dan juga satu soket airbag. Okey, kita umpil dan kita tarik je dengan tangan. Pegang bahagian hitam tu, Okey. Lepas tu untuk horn dia ada satu klip tu, kita tekan dan kita tarik. Okey, jadi sekarang ni bahagian horn tu dah tercabut. Okey, settle. Seterusnya kita nak buka satu soket tengah, saiz dia saiz 19. Okey, kita gunakan impact wrench. Okey, saya punya soket ni ketat sikit nak pasang. Okey, sekarang kita buka dulu bahagian impact wrench. Tu ketat kot. Betul ke? Tu ketat tu. Okey. Jadi sekarang ni kita buka, masukkan ngam-ngam. Okey, dan pusing.